Okey, ringkasan panjang lebar tadi. Jadi bila keluar je LT ataupun F1, aim kita yang pertama adalah, target kita yang pertama adalah kita menunggu dia terbentuk lengkap trend. Maksudnya kat sini adalah LT F1 keluar satu candle, dua candle, tiga candle yang sama. Maknanya buy, dia tak ada trade. Dia tak ada buy sell, buy. Dia tak ada buy sell. Dia lengkap menjadi trend. Tiga candle buy. Okey. Arah 1 2 3 buy lengkap. So ini target kita yang pertama bila kita tunggu, bila nampak LT F1, and then apa yang kita nak tunggu adalah bentuk ini dulu. Tapi dia jarang lah. Okay. Dan dalam masa kita menunggu dia terbitnya 3 ni kan, mungkin dia akan berlaku repair ataupun trade kan, ataupun mungkin dia buat TKL. So itu adalah bentuk yang ketiga, TKL. Macam ini TKL. Okay, TKL bentuk yang ketiga. Ini banyak berlaku macam ni. Kalau kita tengok banyak berlaku macam ni, tapi bila terbentuknya TKL dah settle, dah siap lah. So itu yang kita kena buat. Tunggu ini dulu, jangan terus masuk kan. Keluar LT je, keluar arah je terus masuk. Tak, tunggu satu, lengkap, siap, boleh bentuk satu. Okay, tengah-tengah tunggu, dia buat TKL lah pula, tak jadi satu, dia jadi tiga. Kita follow lah tiga. Yang kedua nanti lah kalau saya jumpa. Tapi kita nampak banyak market LT dia buat TKL. Kat mana lagi? Kat sini TKL. Dekat sini TKL. Okay, bentuk 3. Dekat sini TKL bentuk 3. Lepas tu yang ni pula. Okay, ini dah tenang menurun dah ni kat sini. Lepas tu dia repair dan dia buat. Dan yang lain-lain tengok market yang lepas. Okay, ini TKL LT 21, doji tak kira, and then terus TKL terus boleh. So itu cara dia. Bila keluar LT, first target kita lengkap. Kalau tak lengkap dia buat TKL, boleh. Sekian, terima kasih.